Walik nak nikah dengan Baiduri ke? Mu ni macam tak kenal Walik je. Ya, sudah tentulah Walik kalau boleh nak ada 200 bini. Mu jadi bini yang ke-59. Walik memang suka berbini. Mu jangan awak aku sedih. Dok siang pun aku tengok. Macam itik tau. Walik, Mu ni tak erti beri salah ke mak ya? Kau nak makan apa aku beri? Dah jadi bini awak pangaju. saya perkenalkan diri. Saya adalah isteri Walik yang ke-66. Mu yang ke-72. Yang 66 tu Dayan Trisha. Yang penting Mas Waliknya ganteng sih. Aku belum pernah ada lagi isteri dari Indonesia. Gimana ini? Ya udah, bisa hamil loh. Cakap Melayu je Walik. Penat orang Malaysia menerbit tapi dah jadi sinetron. Cuma Mek Ya harap tua ke muda isteri Abang Walik. Macam sebelah ni bini tua. Abang Walik ni suka sangat tua-tua. Abang Walik ni dah kenapa? Mek Ya, Walik tak pernah beza. Tua ke muda ke, bini Walik sama je. Time makan durian, semua dapat sebiji. Walik tipu. Isteri Gen Z. Walik kena janji Kak Rabiatul kalau order GrabFood je, bukannya nak pelawar kami. Walik pula tak balik-balik di rumah bini yang ke-120. Lepas tu Walik gelenyang nak ke Baiduri. Macam tu ke Walik nak jadi adil? Sejak bila mu berani lawan cakap aku Mu jangan sampai aku hantar mu pergi raut, pergi tebang pokok durian senyap. Ni siapa lagi? Aku tampar kau mu kritik kan.